Pelajar perempuan tingkatan 3 sebuah sekolah di Melaka dipercayai dirogol 2 pelajar. Saya memang ingat ini bukan Malaysia tau. Saya ingat kes ni ingat bukan di Malaysia tau. Aku cuba nak tarik nafas. Aku nak tarik nafas. Aku nak marah, aku nak jerit dan juga kalau boleh aku nak carut. Tapi of course viral di Malaysia, warga Malaysia marah, dunia pendidikan Malaysia tercoreng lagi. Ya, viral di Malaysia, dunia pendidikan negeri itu kembali tercoreng akibat sebuah kejadian yang sangat memalukan. Publik dikejutkan dengan beredarnya video seorang siswa di salah satu sekolah menengah Malaysia yang diduga diperkosa oleh 4 siswa laki-laki. Kejadian tragis ini dengan cepat menyebar luas di media sosial, memancing kemarahan warga Malaysia yang merasa malu dan geram atas tindakan biadab di lingkungan pendidikan mereka sendiri. Kasus ini pun kini tengah menjadi sorotan nasional dan tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Banyak warga Malaysia menilai insiden ini adalah bukti nyata bahwa sistem pendidikan mereka tengah mengalami krisis moral yang serius. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan membentuk karakter malah berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan dan pelecehan. Warganet ramai menuntut pemerintah dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk segera bertindak tegas terhadap para pelaku serta melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pendidikan yang dianggap terlalu longgar dalam menanamkan nilai-nilai moral. Pelajar perempuan tingkatan 3 sebuah sekolah di Melaka dipercayai dirogol 2 pelajar senior di dalam kelas. Kejadian itu juga dirakam menggunakan telefon bimbit dan dilihat oleh 2 pelajar lain. Kejadian itu terbongkar pada petang Jumaat selepas ibunya mendapat maklumat mengenai penyebaran video itu daripada guru sekolah sebelum membawa mangsa membuat laporan polis. Menurut sumber, kejadian berlaku kira-kira jam 2.50 petang pada 2 Oktober lalu ketika pelajar berpatah balik ke kelasnya untuk mengambil bahan projek mata pelajaran sains yang tertinggal. Sebaik tiba di kelas, mangsa yang juga pengadu mendapati ada 2 pelajar lelaki senior berusia 17 tahun sedang menghendapnya dari celah pintu kelas. Bagaimanapun, selepas mengambil barangannya dan sedang menuruni tangga, tiba-tiba suspek pertama menggenggam kuat tangan mangsa, menutup mulut dan menolaknya masuk semula ke dalam kelas. Seorang lagi rakannya pula menjaga di kawasan tangga. 2 lagi pelajar lelaki lain berusia 17 tahun masuk ke dalam kelas melihat suspek pertama membogekal mangsa dan merogolnya. Menurutnya, kejadian itu disaksikan kesemua 4 suspek sebelum suspek kedua juga merogol pengadu, manakala suspek ketiga bertindak merakam perbuatan jijik itu menggunakan telefon milik suspek pertama. Sumber berkata suspek keempat pula menjaga kawasan kelas bagi mengelak jenayah itu terbongkar sebelum kesemua mereka meninggalkan pengadu di dalam kelas. Akibat kejadian, pengadu mengalami trauma, tidak mempercayai sesiapa dan takut untuk ke sekolah sehinggalah kejadian itu terbongkar pada Jumaat apabila ibunya mendapat makluman kejadian daripada guru. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang paling selamat untuk kanak-kanak. Tetapi tiba-tiba sekolah sudah tidak menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Beberapa hari yang lepas, seorang pelajar tingkatan 3 dirogol bergilir oleh pelajar tingkatan 5 di sekolah. Dan saya nak sebut pada hari ini, satu kejadian kematian pelajar berusia 10 tahun. Pelajar tahun 4 di sebuah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Saya mendapat maklumat pihak polis setelah mendapati pelajar ini, murid ini meninggal dunia di klinik setelah dibawa. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 503C sahaja, iaitu kes buli. Sedangkan ini maklumat yang saya dapat. Saya bertanggungjawab atas maklumat ini. Kalau polis panggil, saya boleh pergi. Pelajar ini saya mahu disiasatan dibuat. Maklumat saya dapat, pelajar ini ditemui mati ataupun ditemui dalam keadaan tergantung dengan skaf pengakak digunakan sebagai tali gantung dan skaf itu tergantung di penyangkut baju tandas tersebut. Guru menurunkan murid tersebut, CPR dimulakan, tak berhasil. Guru bawa pelajar ini, murid ini ke klinik, disahkan meninggal dunia di klinik itu. Adakah apa yang dibuat menteri pun tak ada, timbalan menteri pendidikan pun tak ada? Apa yang akan dibuat lagi oleh menteri? Adakah nak kata jangan kacau sekolah kami, jangan kacau murid kami? Anak rakyat mati, tuan-tuan. Rakyat mendengar, murid mati di sekolah.
jatuh dalam lubang tandas. Inikah kualiti pendidikan yang kita nak dengan perbelanjaan paling besar diberikan oleh kerajaan kepada sektor pendidikan? Saya mahu pandangan daripada Yang Berhormat Larut dalam perkara ini. Terima kasih. Dia kalau kau bacalah kenyataan atau statement panjang dari Kementerian Pendidikan, perenggan akhir tu dah sebut jelas dah. Lembaga tata tertib sekolah akan buat keputusan buang sekolah sekiranya didapati bersalah. Kenapa tak buang lagi? Kerana kes masih lagi dalam siasatan. Apa berlaku pada 4 orang itu? 4 orang itu OKT, orang kena tuduh, belum lagi didakwa di mahkamah. Kau kena ingat, 4 orang budak tingkatan 5 tu semua dah kena tahan reman, dah tangan dah bergari dah bergari tangan dah bang. Apa lagi kau nak? Mangsa budak tingkatan 3 itu pun sedang menerima rawatan di hospital. Semua pihak sedang monitor. Untuk monitor tengok keadaan dia macam mana. Dia pun dah dapat sokongan psikososial supaya dia pulih dari segi mentalnya, emosinya. Kita doakan semoga dia recover, boleh. Kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan Malaysia sedang berada di titik nadir. Banyak orang tua yang merasa khawatir akan keselamatan dan pergaulan anak-anak mereka di sekolah. Sementara itu, para pengamat menilai, jika pemerintah Malaysia tidak segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki sistem dan menegakkan disiplin moral di sekolah, maka citra pendidikan Malaysia akan terus merosot dan menjadi bahan sindiran di dalam maupun luar negeri. Saya memang ingat ini bukan Malaysia tau. Saya kes ni ingat bukan di Malaysia tau. Aku cuba nak tarik nafas. Cuba aku nak tarik nafas. Aku nak marah, aku nak jerit dan juga kalau boleh aku nak carut. Tapi of course tak boleh lah dekat dalam TikTok ni kan dia ban pula aku. Tapi sekarang ni aku nak marah sebab saya ni mewakili untuk ibu-ibu yang ada anak remaja perempuan. Kami rasa macam dah tak selamat nak hantar kat sekolah. Tak kisah sekolah menengah, sekolah rendah, tak kisah. Tetapi kami yang ada anak perempuan ni takut tau tak? Trauma tau tak? Tetapi yang saya geram kes ni, 4 orang senior, nampak tak? Lepas tu, okey, rogue. Orang yang saya nak cakap ni bukan apa. Kenapa perlu engkau nak ambil berat untuk penjenayah ni ambil SPM? Kau jangan cakap engkau dia ambil SPM tu, kau letakkan dia dekat dewan, ikut huruf lagi nama, biarkan mereka ambil sebab dia budak-budak, mereka memerlukan SPM kerana masa depan mereka. Walaupun bahaya untuk rakyat-rakyat Malaysia, mereka background jadi penjenayah dan juga perogol ni, tetapi mereka perlukan kerjaya. Aku rasa nak kan? Aku boleh terima lagi kalau korang cakap, kalau dia cakap, kalau sesiapa yang cakap dia dimasukkan dalam lokap, campak dalam penjara, tak kisahlah, aku bantai di polis, aku tak kisahlah dan juga ambil SPM dekat sana, aku boleh terima lagi walaupun hati aku sakit. Kita waktu situasi macam ni, please you all tolong hormati untuk ibu dan juga keluarga pemangsa. Tak kena dekat batang hidung korang jangan cakap. Aku cakap tu terang kalau korang yang mulut celupa cakap, alah biasalah budak-budak dia orang, tapi yang penjenayah atau yang perogol tu, mereka memerlukan SPM. Aku cakap tu terang, kau jangan sampai aku sumpah korang punya keluarga, aku jangan sampai aku sumpah yang mulut celupa tu, engkau cakap budak-budak ni, kau backup budak yang penjenayah ni. Saya cakap tu terang, kalau saya buat video, orang sentap. Kalau saya buat video, orang marah. Kalau saya buat POV, orang meluat, orang menyampah. Tetapi aku perlu cakap benda-benda macam ni. Aku kena menyuarakan. Sebab apa? Saya ni sakit hati tu tak? Saya mewakili untuk ibu-ibu dekat luar sana yang ada anak remaja perempuan. Ironisnya, kejadian memalukan ini terjadi di tengah gembar-gembor sebagian netizen Malaysia yang sering membanggakan pendidikan di negaranya sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, bahkan disebut lebih baik dari Indonesia. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kasus seperti ini membuka mata banyak pihak bahwa kualitas pendidikan bukan hanya diukur dari fasilitas atau peringkat akademik, tetapi juga dari moral dan perilaku siswa-siswinya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan bisa berkomentar dan jangan lupa like dan subscribe.